Allahi ta'ala wa barakatuh. Yang dimuliakan lagi dihormati Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tama-tamanya sebelum kita start, tajuk kuliah hari ini berkenaan dengan makan. Lepas tu saya tengok tajuk tu dia ada belakang rumah kita tu ada macam-macam makanan yang baik-baik. Nanti kita bahas sikit-sikit lah. Tapi rumah kampung lah. Kalau rumah taman tak boleh nak buat apa lah. Belakang tu jalan. Tak ada benda nak tanam. Kan? Jadi kalau boleh kita ni, kalau nak beli rumah, cari tanah buat rumah. Kalau dah beli tu tak apa nak buat macam mana kan. Jadi mereka buat pusat bandar ni sampai kita tak kerti nak tanam pokok dah. Kan? Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, azan. Pertama-tamanya marilah kita panjatkan puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Milik bumi langit, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, semua ni milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni kan tak boleh nak buat apa walaupun seinci. Hatta nak napah, tarik, buang, yang ni pun memerlukan izin daripada Allah Ta'ala. Pendek kata, kita ni tak ada apa. Apa kuasa pun tak ada kat kita. Jadi, dalam Quran Allah cerita, apa yang aku berikan kepada kamu. Kemahiran ke, ilmu ke, sikit sangat-sangat nak dibandingkan dengan ilmu Allah Ta'ala yang maha luas. Ibaratnya seolah-olah satu titik dalam air lautan yang luas tu, yang tu kita lah. Yang selebihnya, semuanya milik Allah Ta'ala. Jadi kita ni bijak ke tak? Kita bukan orang bijak. Yang bijak siapa? Yang bijak adalah Allah Ta'ala. Pasal apa? Ilmu kita tak banyak. Maka dengan itu Allah turunkan Quran. Allah hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan pasal kita tak pandai. Kita tak pandai. Siapa kata dia pandai, sombonglah. Orang yang sombong bau syurga pun tak dapat. Jadi kita tak pandai, maka Allah hantar plan. Plan dia duduk mana? Dalam Al-Quran dan hadis baginda Nabi SAW. Dan tajuk kita hari ini berkenaan dengan makan. Jadi plan makan ni lagu mana? Macam mana yang Allah mau supaya kita boleh makan benda yang baik, halalan thayyib, amal ibadat kita baik. Yang tu paling penting. Semayang kita jadi khusyuk, boleh tarik khazanah Allah Ta'ala. Kan? Semayang 2 rakaat boleh tarik pertolongan Allah. Okey, mas, semayang lagu. Okey, lah ni. Kan? Biskut boleh turun tak sekeping? Kan? Quran kita baca, makin rindu dengan Allah, makin rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin rindu dengan alam akhirat. Yang ni mai daripada makan yang betul. Kedua, nikmat makan ni akan dapat sihat. Pertama, iman jadi cantik. Kedua, kita jadi sihat. Itu sebab di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang umur 100 tahun boleh naik kuda lagi pergi perang. 100 tahun naik kuda pergi perang. Kita main 50, 60 nak start motor pun suruh orang start motor. Bukan orang sini lah. Orang lain lah. Tu hakikatnya bila makan kita tak kenal. Sebab itulah dalam Quran ada banyak ayat yang suruh kita makan halal thayyib. Halal thayyib. Bukan halal saja. Dia main dengan thayyib. Kalau halal banyak orang faham, tapi thayyib tak faham. Halal tu apa? Mudah ya. Jangan ada babi, jangan ada anjing, jangan ada darah, jangan ada benda-benda haram. Tak boleh lah. Mudah. Tapi thayyib,
Halal, thayyib. Perintah Allah dalam Quran, Allah suruh kita makan halal, thayyib. Dua-dua ni kena ada sekali. Apa makna thayyib? Saya tak mau bahas bab halal. Pasal yang benda ni dah umumiat. Tuan-tuan semua tahu. Kita nak bahas di thayyib. Apa makna thayyib? Thayyib ni makna dia, jangan ada dalam makanan kita, kalau kita makan, perut kita rosak. Perut kalau rosak, habis semua nanti rosak. Pasal apa? Nabi SAW bersabda, punca segala penyakit adalah di perut kamu. Punca dia. Terus tengoklah, kencing manis ke, metabolisme rosak, pankreas rosak, penyakit ni lah, penyakit tu lah, jantung. Semua ni, kencing manis ke, darah tinggi ke, apa ke, mai pada perut. Perut kita tak kena. Jadi apa yang kita makan boleh rosak perut kita. Kemudian dia boleh pi sampai ke jantung, dia boleh pi sampai ke hati, boleh pi sampai ke limpa, empedu. Kemudian last kali tang mana? Last kali tang buah pinggang. Kalau ada unsur-unsur tu dalam makanan kita, maka ianya tidak thayyib dan tak boleh makan. Kalau nak ikut undang-undang ataupun piawaian dalam Quran. Kalau nak langgar, langgar. Langgar tanggung sendiri. Kalau nak sihat, kena ikut apa yang Allah perintah. Allah kata benda tak thayyib, tak boleh makan. Maka jangan makan. Apa dia yang tak thayyib? Benda yang boleh rosak tubuh badan kita. Perasan tak? Ni kita nak bahas. Tak apa nampak kan? Apakah di antara makanan yang boleh merosakkan tubuh kita? Hari ni yang adalah ni, hampir 100% makanan yang kita makan semua pelingkup perut kita. Siapa di sini, kita boleh kuliah ni, syok tak mana tau. Syok kita kena dua-dua cakap. Kalau seorang cakap semua tidur. Tak tahu, tak faham. Dua-dua cakap, okey Baik, siapa yang sini boleh bagi tahu kat saya, hari-hari kita duk makan ni, makanan apa yang betul-betul bersih, suci, halal, thayyib? Tak apalah, cakap salah pun tak apa, betul pun tak apa. Cuba kita fikir, apa makanan duk makan hari-hari ni, pagi, tengah hari, petang, malam kita duk makan ni, yang betul-betul halal, thayyib, tak ada benda subhat. Jam. Ayah kita ni nasi. Setuju tak? Setuju? Oh, ada penyokong. Saya tak setuju. Tahu pasal apa tak setuju? Saya tengok sini semua ayah kita pun orang lama, kan? Yang duk ada janggut putih pun ramai, kan? Perasan tak dulu masa orang tanam padi, bila padi tu masak, nak ambil padi lah, nak tuai tu kan? Lepas pergi pacak orang. Perasan tak? Pergi pacak orang, pakai jubah ada, pakai seluar pendek pun ada kan? Pakai serban pun ada, pakai topi keledar pun ada. Pasal apa lepas pacak orang? Orang tipu tu lah. Pasal apa lepas pacak? Tak mau bagi burung main makan. Betul tak? Lah ni ada lagi tak? Burung tak mau makan. Kalau burung tak mau makan, kita boleh makan ke? Tak ada apa, kena makan ke? Ni nak bagi tahu ni, supaya kita nampak kita hidup zaman apa ni. Supaya kita nampak. Burung tak mau makan, tuan-tuan. Bila anak Nabi Adam AS berkelahi, gaduh dua orang, Habil dengan Qabil. Meninggal seorang kan, mati. Lepas tak tahu nak buat apa. Siapa main ajak? Allah hantar siapa ajak? Burung gagak. Burung gagak berkelahi depan mereka tu, mati sekok. Hak sekok ni korek lubang, tanam. Lagu ni rupanya nak tanam orang mati. Jadi burung gagak, jadi cikgu. Hari ni burung tak makan beras, tak makan padi. Macam mana? Siapa-siapa nak mendalami ilmu alam, dia kena tengok keliling dia apa duk jadi, dia boleh mengaji bab ni.
Siapa-siapa nak tahu di belakang rumah dia ada ulam-ulam bagus-bagus boleh makan ke tak? Kan? Ataupun belakang rumah dia tu ada tanah, ada macam-macam pokok kayu duk tumbuh. Nak belajar apa benda boleh makan dalam hutan ni. Cara dia apa? Bawa kambing. Kambing tahu apa? Kenal tak kambing? Kambing yang makan rumput. Jangan pilih kambing makan dedak. Kambing makan dedak tu hinguih-hinguih duk keluar tuang hidung dia. Kan? Mata bengkak. Yang tu jangan bawa. Dia nanti makan semua tak kena. Yang tu dia punya sensor dah rosak. Duk bagi dedak. Siapa bela kambing dia tahu lah. Tak mau. Kambing makan dedak tak mau. Cari kambing yang original. Bawa masuk kampung, tengok dia makan daun apa, yang tu kita boleh makan. Apa daun dia tak makan, jangan makan. Cari penyakit. Ni kambing. Nak belajar, ambil kambing masuk dalam hutan. Belajar yang tu. Jadi, nak belajar ilmu alam ni, kena guna hak lepa yang Allah Ta'ala buat. Jadi, beras pun terkeluarlah daripada senarai makanan yang betul-betul tulen. Kalau dapat hak dulu, tak apa. Makan. Tapi kita cerita dulu lagi. Tak habis lagi. Dia ada kaedah pula nak neutralize tu. Jadi apa yang tu dah fail dah. Apa lagi tuan-tuan rasa original lagi? Okey, ayah kita, ayah bagus. Cantik. Ayah tanam sendiri ya. Buah petik tu ada biji tak? Ada, bagus. Kalau tak ada biji, jangan ambil benih tu lah. Pasal apa? Ni ada banyak tanaman buah-buahan yang tak ada biji. Pasal nak buah temikai. Temikai lah ni tak ada biji lah. Buah tak ada biji ni, buah yang melanggar fitrah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat buah semua ada biji. Lepas pergi reka, buah tak ada biji. Buah temikai ni, ada satu kitab tebal ni, nipis lah tak tebal sangat. Cerita tentang kelebihan buah temikai. Dia boleh potong asid, dia boleh ubat gout. Tapi lah ni buah temikai kalau makan, gout bertambah. Bukan jadi ubat. Nampak tak? Pasal apa? Yang tu mereka panggil benih GMO. Siapa pegang telefon boleh search dalam Google. Genetic modification ataupun dalam bahasa Melayu, benih ni yang diubah suai. Negara kita antara negara yang menerima bioteknologi. Apa dia? Nama sedap Nama sedap. Bioteknologi. Kita dengar pun kan. Yang tu lah GMO. Genetic modification. Buah jambu tak ada biji. Betul tak lah ni? Kalau ayah kita dapat benih kampung, tanam buah betik, jadi buah betik tu alhamdulillah boleh makan. Fiber dia tinggi. Kalau lebih, hantar mai kat saya. Tak apa, makan lah. Goreng dengan nasi pun tak apa. Kan? Jadi nak cerita, nampak lah kan? Nampak kita hidup zaman apa lah ni? Nampak dah? Tu tak masuk gula lagi tu. Kan? Gula pasiak. Siapa rumah siapa tak ada gula pasiak? Wajib ada tu. Kan? Siapa simpan gula pasiak dalam rumah dia? Memang saya dapat tahu dalam rumah ni paling kurang pun kalau ada 5 orang, 3 orang penyakit. 2 orang ni tunggu masa. Siapa ada gula pasiak? Dialah punca kepada kolesterol, bukan lemak. Orang kata kolesterol lemak tak boleh makan. Lemak ni sunnah. Apa tak boleh makan? Nabi makan lemak. Lemak kambing. Lagi Nabi suka. Mentega, keju, minyak sapi ni semua lemak. Lemak-lemak tepu yang baik. Ubat kepada jantung. Tu dia. Bila kita kata, bila lepas kata lemak tak boleh makan, kalang kabut semua orang takut nak makan lemak. Pasal apa? Dia kata jantung tersumbat. Maka lemak semua orang tak makan dah. Tapi penyakit jantung makin bertambah. Perasan tak? Orang dah kena serangan jantung tu. Heart attack tu makin banyak. Lemak tak makan. Mereka tipu kita tuan-tuan. Perkara yang bagi naik kolesterol, bagi serang jantung adalah gula pasiak. Berhenti gula pasiak 14 hari,
Hari ke-15 jadi orang lain lah. Tapi nak buat macam mana? Baru beli sekilo. Ni kehidupan kita. Macam mana nak ubah? Maka dengan itu Allah Ta'ala, saya baca satu hadis, maka dengan itu Allah Ta'ala bagi tahu sabda baginda Nabi SAW. Sebab Allah tahu kita ni susah, hidup zaman ni penuh dengan fitnah. Sesiapa yang berusaha untuk keluarganya, bukan diri dia saja tahu. Jangan duk selfish, penting diri sendiri tak boleh. Ni dia kata, sesiapa yang berusaha untuk keluarganya. Kalau kita bahas buat keluarga ni, dia besar lagi. Kita faham keluarga ni, bini kita, anak kita. Kalau dalam Islam, keluarga ni siapa? Siapa saja yang ucap kalimah syahadah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, keluarga kita. Ni yang duk ada ni, walaupun saya duduk di Kelantan. Duk ada di Merbuk ni. Ni keluarga saya semua ni. Ni makna keluarga dalam Islam. Nampak tak? Lagi, sesiapa yang berusaha untuk keluarganya, barangan halalan thayyibah. Halal thayyib. Maka ia seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi dia usaha, pahala jihad tu jalan. Tuan-tuan duduk dalam masjid, pahala jihad jalan. Masuk dalam tandas, jihad jalan. Tidur, jihad jalan. Pi buat apa pun, jihad jalan. Kalau masa lain nak dapat jalan Allah ni, kena pi umrah, balik mai 2 minggu, balik mai, habislah jalan Allah. Pi buat haji 40 hari, balik mai, habislah jalan Allah. Tak ada lah jalan Allah. Tapi orang yang berusaha atas keluarganya, barangan halalan thayyibah, pahala jihad continuously. Sambung menyambung. Itu dia. Sebab Allah tahu susah. Nah, saya bagi tahu tadi berah. Berapa orang yang berani nak berhenti berah? Ada. Ada. Susah. Sebab tu pangkat dia besar. Gaji dia banyak. Nampak? Tu satu. Dan sesiapa yang mencari barangan halal. Tadi berusaha kata keluarga dia. Kemudian cari, tak jumpa lagi. Baru cari. Barang siapa yang mencari barangan halal thayyib, cari baru tak jumpa lagi. Di dunia ini, maka ia adalah dalam darajat orang-orang mati syahid. Wallahu akbar. Hadis riwayat Tabarani daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang dulu nak syahid, kena perang. Putih tangan, putih kaki, kena dapat syahid satu. Hak lani pun dapat syahid juga. Siapa-siapa orang perempuan beranak meninggal dunia, syahid. Kena mati. Kena lalu sakit perut. Barang siapa yang mati lemah, dapat juga syahid. Kena lemah dulu. Siapa nak pergi terjun lemah? Benda susah, betul tak? Tapi orang jaga makan, cari makanan halal, thayyib, dapat 2 benda. Seperti berada jalan Allah dan seperti pahala syahid. Ya Allah, apa kelebihan syahid ni? Orang mati syahid ni, masuk dalam kubur, Allah perintah semua binatang dalam kubur, jangan sentuh, jangan gigit dia. Itu sebab orang syahid, walaupun 1000 tahun yang lalu, kalau korek lubang dia, macam mana? Macam orang hidup, mata belenjak lagi, tuan-tuan. Darah panas lagi. Tu orang duk mati, pi umrah, pi buat haji, mati di Madinah. Tanam di Baqiaq, betul tak? Bila tanam di Baqiaq, dia akan tengok dalam masa 2 minggu. Tuan-tuan pergilah tengok di Mu'alla ke, di Mekah ke, tengok lubang tu. Lubang lebar gali siap, pi suar tangan, tengok panas tau. Kita bayang macam mana kita nak masuk. Kan? Bila lebar bubur, lepas 2 minggu lebar buka, tengok mayat tu tak jadi apa? Terus tanam situ. Maksud tak jadi apa-apa. Duk elok macam orang hidup. Ni syahid. Kalau dia jadi ulat, ubah. Tak ada lah situ. Kan? Ni syahid, Allah tak izin. Ni tuan-tuan, susah kita kalau nak jaga makan. Tuan-tuan akan nampak bila nak mati esok ni. Allah bagi darjat mati syahid. Ya Allah, bukan senang. Boleh tak? Sanggup tak ni?
Kalau sanggup baru saya nak cerita macam mana nak tinggal berah. Ayah nak? Sanggup tak ni? Nak tak syahid? Duk tang ni pun nak syahid. Duk tang ni ya, boleh syahid nak tak? Tak payah susah pergi perang-perang. Nak perang boleh. Gaza duk perang boleh. Siapa berani pergi? Tak ada orang nak pergi tak. Duk tang ni, duk dalam rumah boleh dapat juga. Syarat ni. Halalan thayyibah. Setuju? Semua nak dengar? Alhamdulillah. Baik, saya bagi yang terbaik dulu. Cara nak makan betul-betul tak ada benda subhat. Berah tu nanti dulu. Lepas ni kita cerita. Kau nak makan jugalah. Jadi tuan-tuan, makanan yang bagus. Saya nak kupas dalam kitab ni, takut masa tak cukup. Makanan yang bagus tuan-tuan, pergi cari tepung atar. Tepung atar ni tepung orang buat capati. Kata ulama, orang yang bagus, siapa dia? Dia buat makan sendiri. Marah orang restoran. Buat makan sendiri, faham tak? Buat makan sendiri. Bukan pergi beli sana, pergi tepah ni. Sampai lah ni senang dah. Duduk dalam rumah dia, telefon dia. Mereka main hantar depan rumah. Kan? Boleh lah, bukan haram. Tapi kata ulama, yang terbaik makan tu kita buat sendiri. Maka cari tepung atar. Tepung atar ni tepung yang gandum yang dikisar dengan kulitnya. Tepung putih tak mau dah. Tepung buat roti canai itu tak mau. Tepung buat roti payan tak mau. Pasal apa? Yang tu tak sunnah, yang tu punah. Siapa ada kecil manis? Jangan tunjuk tak apa. Saya kenal tak apa. Siapa ada kecil manis, dia makan roti canai sekeping je. 2 minit. 2 minit, cup, kecil manis naik. Kalau 7, dan tipi 20. Sebab tepung putih tak boleh makan. Satu ketika, zaman Nabi, salah seorang isteri Nabi bawa mai tepung putih kat Nabi. Nabi kata, hang buat macam mana? Dia kata, buang kulit apa semua. Kalau buat pakai macam ni punya tepung putih, roti jadi lembut. Nabi kata, bawa balik, buat macam mana asal. Apa dia? Tepung yang dikisar, ditumbuk dengan kulitnya. Zaman lah ni kita panggil tepung atar. Orang dia buat capati. Pasal apa saya kata buat sendiri? Pasal kebanyakan tempat lepas campur. Tepung atar dengan, pagi tadi saya makan satu kedai, ya Allah, ya Tuhan, aku minta capati lepas campur dengan tepung putih. Nak murah, tepung atar ni mahal. Tuan-tuan kalau pergi di Mekah, pergi di Pakistan, pergi di Afghanistan, tuan-tuan nak kena makan roti ni lah. Tak ada roti lain dah. Roti buat pada tepung atar. Tengok mereka kuat-kuat tak? Jangan main. Siapa biasa buat haji? Siapa biasa buat haji boleh tahu. Ataupun pergi umrah. Kalau puak-puak makan roti ni, kalau dia lalu tepi kita, kita boleh hambat lah. Dia potong, kita boleh hambat. Itu sebab lain kali pergi haji, jalan kaki, jangan naik bah. Orang Malaysia daripada Padang Arafah pergi ke Muzdalifah, lepas naik bah. Sunnah ni jalan kaki. Baru kita nampak. Tuan-tuan, orang makan roti ni, roti kan saya kata ni, roti tepung atar ni, dia boleh naik bukit tu, batu tu. Mereka sampai dulu, kita sampai kemudian. Punya kuat geng-geng ni. Ni tepung gandum yang dikisar bersama kulit. Berebut saya kata tak susah. Sungai Petani dekat. Tuan-tuan pergi Maidin, tuan-tuan pergi kedai keling, lepas memang ada jual tepung atar. Ambil tepung atar tu, uli dengan minyak zaitun. Orang perempuan mai tak? Bawa tak orang perempuan? Bawa tak orang perempuan? Tak bawa, sekali pening balik rumah, aku nak makan roti. Buang tak biat orang tua nak mampu. Kan? Jadi, ambil tepung atar, uli dengan minyak zaitun. Kena buayak lah, jangan tak buayak pula. Uli sampai dia mesra betul. Lepas tu buat bulat-bulat, simpan sat dalam sejam setengah. Kemudian bakar. Boleh tahulah, bakar. Kau tak biasa buat roti ni. Kan? Bakar dia sampai dia masak, kemudian cicah dengan kuah cuka. Cuka kedai tak mau. Cuka buah, cuka apple, cuka tin,
cuka kurma, cicah, sedap yang teramat sangat. Lepas tu potong bawang merah. Cuka nipah pun boleh. Cuka kedai tak boleh. Cuka buah akan matikan kuman jahat dalam perut. Cuka buah ni dia mampu cacing-cacing hak jahat dalam perut, dia menyebabkan kita macam-macam penyakit, mati terus. Ini kelebihan cuka. Dan cuka adalah sunnah baginda Nabi SAW. Kemudian nak sempoi lagi, nak best lagi, tengok belakang rumah. Pasal tajuk dia belakang rumah. Tengok belakang rumah, pokok munggai ada tak? Ambil daun munggai, pecah telur ayam kampung, kacau. Makan dengan roti dengan cuka. Biasa tengok tak orang buat telur bubuh daun munggai? Tak biasa tengok Alamak. Kan? Kalau tempat saya famous. Benda ni mereka buat. Daun munggai campur dengan telur. Daun munggai ni sumber protein yang sangat baik. Kan? Kemudian kalau ada kesempatan lagi, pegagar. Gagar kampung. Kenal tak pegagar kampung? Hak kecil ada akak dia tu. Makan dengan akak dia sekali. Jadi tadi tepung atar, capati, goreng dengan minyak zaitun, bakar, kemudian makan dengan cuka bersama kalau ada telur ayam kampung, masak dengan daun munggai. Makanlah dengan daun pegagar. Siapa ada gout, hilang gout. Gout ni bukankah asid banyak dalam tubuh kita? Betul tak? Bila asid tak ada dalam tubuh kita, kencing manis turun, jantung tersumbat, hilang, gout pun tak ada, kolesterol pun tak ada. Kencing manis pun hilang, lama-lama kebah-kebah kaki itu, kebah-kebah tangan pun akan hilang. Ni makanan yang terbaik dan makanan yang ada dalil. Susah. Kalau rasa susah, ingat pahala yang Allah nak bagi ni. Takkan senang-senang Allah nak bagi dapat syahid. Tak ada buat apa-apa, orang lain kena bagi nyawa. Kita duduk saja dalam rumah nak pahala syahid. Tak boleh. Kenalah susah sikit. Takkan nak goi tepung tu pun susah. Nak uli tu pun susah kah? Tuan-tuan duk uli benda lain boleh. Macam-macam tuan-tuan boleh buat. Takkan nak uli benda ni, nak martabatkan sunnah Nabi, tak boleh. Setan tuan-tuan, iblis. Dia bagi kita rasa susah bila nak amal sunnah Nabi SAW. Bila benda lain tak apa pula. Kan? Jadi boleh buat tak? Alhamdulillah dapat pahala syahid. Dapat pahala seperti mana duk ada di umrah. Ingat ni. Tok guru saya selalu bagi tahu lagi ni. Tok guru saya kata, Iqbal, kalau hang rasa susah nak buat sesuatu amal, hang ingat apa yang Allah nak bagi. Macam orang kerja lah. Dia main malas, dia ingat aku ni kalau malas ni tak dapat gaji hujung bulan. Dia rajin sikit. Dan kita orang iman lemah ni. Kan? Siapa nak buat? Kat tangan. Bukan kat tangan tunjuk kat saya. Tunjuk kat Allah. Aku nak buat. Siapa? Angkatlah. Siapa nak duit 1,000? Duit nampak no. Siapa nak buat tuan-tuan? Nak amalkan sunnah Nabi, nak martabatkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak jadi orang sihat, nak beramal ibadat dengan baik. Siapa tuan-tuan? Amin. Allah terima. Ni semua orang syahid, ni semua dapat syurga Firdaus. Amin tuan-tuan. Tu betul semangat. Ni slow. Tengok orang tengok bola. Bola ni bukan bagus pun, dia majusi. Tengok orang tengok bola kedai kopi lagu mana. Bila masuk gol, goyang habis kedai kopi. Gegak. Ayah tak? InsyaAllah lah. Itu makanan yang paling baik kalau boleh buat. Saya bagi ni. Sebab kalau saya buka hadis ni, buku ni tebal, ada sebut Nabi makan roti dengan cuka, dia sebut. Ni sunnah Nabi. Makan hari-hari pun tak apa. Okey, ayah kata macam mana? Hari-hari kan nak makan roti kan? Tak apa. Ni kita orang Melayu ni tak boleh buat apa. Dia sebenarnya nasi ni bagus. Tapi cara tanam tu masalah dia.
cara mereka tanam. Dia panggil GMO, genetic modification tu. Siapa boleh tengok dalam internet, tengoklah. Benda-benda benih rosak. Jadi kumbang pun tak mau makan, belalang pun tak mau makan, burung pun tak mau makan. Lepas tu, mereka mesin sampai putih. Dulu, tumbuk dengan kaki kan. Sekam luak tu aja. Yang dalam fiber, dalam warna perang tu, mereka tak buang. Fiber tu lah, potong gula dalam nasi tu. Tapi lah ni, fiber tu mereka lempak buang, mereka mesin jadi berkilat. Yang tu yang jadi penyakit beras tu. Asalnya dia bukan penyakit. Cara buat tu zalim. Dalam Quran Allah Ta'ala beritahu mereka akan datang kepada kamu dengan kata-kata yang indah. Namun dalamnya penuh dengan penipuan. Mereka akan datang kepada kamu dalam bentuk, kami nak buat benda ni jadi bagus, kami nak buat kamu jadi sihat, kami nak buat makanan ni boleh jadi banyak, kuman tak makan, burung tak makan, kamu akan dapat hasil yang banyak. Cucuklah benda ni, kamu akan sihat, kamu akan jadi orang yang cemerlang, kamu tak akan sakit. Mereka datang dengan kata-kata yang indah, tapi di dalamnya penuh dengan muslihat dan penipuan. Ini kita duk kena. Maka kata-kata yang indah itu, kata-kata yang betul itu hanya datang daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tu paling betul sekali yang patut kita pegang. Duk pergi cari, duk pegang hak kata orang lain bersepa tuan-tuan. Tak boleh. Zaman tabi'in, tabi'in, zaman lepas sahabat tabi'in, ada satu tabi'in hidup zaman dulu, zaman-zaman sahabat tu dia hidup. Dia tengok macam mana musuh main serang. Bukan serang dengan pedang, bukan serang dengan senjata, tapi main serang dengan kata-kata. Dia main serang dengan kata-kata, janji-janji manis. Dalam tu ada penipuan. Tu zaman tu, 1000 tahun yang dulu tu. Dia kata apabila datangnya sesuatu perkara daripada orang kufar, datangnya sesuatu perkara daripada orang bukan beriman, orang kafir, dia mai bawa satu benda, dia mai cakap satu benda, maka tabi'in ni kata apa? Hendaklah kamu syak ke atasnya 1000 kali ganda. Kalaulah zaman tabi'in dia suruh syak 1000 kali ganda dah. Zaman kita ni berapa kali ganda? Senang, tak usah pakai terus ya. Tak usah pakai terus. Pakai Allah sebut ya. Pakai Nabi sebut ya, selamat. Zaman ni kalau tuan-tuan tergelincak sikit ya, lari daripada sunnah Nabi SAW, terjun kepada Yahudi, Nasrani, Majusi. Tak boleh lari dah. Sebab apa? Zaman apa tuan-tuan? Perasan tak saya nak cakap ni? Cuba terima, cuba fikir saya nak kata ni. Ni zaman kita duduk tak penting dah kebenaran. Kebenaran tu tak penting. Yang pentinglah ni duit, tahta, pangkat, kuasa. Ni. Kebenaran tak usah cakap. Bubuh duit dalam mulut dia, dia senyap terus. Benda betul pun dia buat tak tahu. Ni zaman dia. Tapi saya main sini, saya nak cakap benda betul. Tuan-tuan suka tak suka, tu tuan-tuan punya pasal, tuan-tuan jawab dengan Allah. Saya tetap akan cakap. Sensitif. Benda ni sensitif buat makan ni. Sebab habislah. Kalau buat ubat, lagi tak boleh pakai. Tu dia. Kalau ubat boleh pakai, hospital makin kecil. Ada hospital yang tutup. Tak ada orang. Kami terpaksa tutup. Klinik di Merbuk. Tak ada orang. Ada. Makin besar, ada. Tempat cuci buah pinggang. Makin kurang kan makin banyak. Jadi sistem perubatan kita ni apa? Bagus ke tak bagus? Makin banyak ubat, makin banyak vaksin, makin banyak penyakit. Lah ni pula anak-anak muda tak tahu, heart attack. Tak tahu jantung tersumbat. Pagi tadi saya jumpa satu orang, dia kata saya ni orang kayuh basikal. Kayu gerek, kayu basikal. Aktif, lari sana, lari sini. Tapi jantung sumbat. Saya nak tanya, boleh tak sikit? Jangan marah. Saya nak tanya tuan-tuan. Simple lah, simple. Benda simple lah. Panadol siapa buat?
Kilang banyak. Tu, siapa ambil idea tu? Siapa punya? Yang bubuh dadah ni campur, dadah tu campur jadi Panadol. Siapa buat? Muhammad bin Ahmad ke? GSK, GlaxoSmithKline, syarikat sekata-perkata Yahudi. Tuan-tuan, dalam Quran sebut Yahudi ni musuh kamu. Musuh kamu. Bila masa musuh jadi baik? Mai buat ubat kat kita. Betul ke? Kita sikit-sikit pening kepala, pergi cari Panadol. Sampai semua kedai jual Panadol. Betul tak? Sampai tak payah lu cerita lah. Tak payah nak terghib lagi lah. Lepas tahu dah. Sakit ya kepala, pergi. Sakit kepala cara Nabi macam mana? Bila kita sakit kepala, apa cara Nabi? Cara Nabi SAW di antara usaha untuk ikhtiar supaya kepala ni tak sakit, tiap malam Nabi akan sapu minyak zaitun atas kepala dia. Tiap malam. Dalam riwayat mengatakan Nabi akan letak minyak zaitun di kepalanya sehingga membasahi janggutnya. Dalam kitab tafsir kata apa? Maksud basah janggut tu maksud dia apa? Nabi buh banyak atas kepala dia. Hak ni ikhtiar supaya kepala kita tak sakit. Yang pergi makan Panadol tak ada dalil. Minyak zaitun ada dalil. Kita orang beriman, selaku orang beriman, kena cari yang ada dalil. Maka dengan itu, yang siapa duk dengar ni, jangan dengar saja. Malam ni, lomok minyak zaitun atas kepala, biar jadi orang minyak. Takut ke orang panggil orang minyak kat kita? Nak amal sunnah Nabi, malam ni bubuh. Besar, bubuh banyak-banyak, berlomok sampai berlomah dagu-dagu ni. Dan siapa-siapa ada duk kebah kaki. Kan? Duk di bawah nak bangkit tu, gear 1, gear 2, gear 3, macam-macam gear dia tukar tak bangkit juga. Dia lutut dia sakit. Nak tidur malam, lomok minyak zaitun kat lutut tu. Kat pelipat dia. Dalam hadis baginda Nabi SAW, Nabi bersabda, gunalah minyak zaitun dalam makanan kamu. Saya sebut dah tadi, zaitun uli dengan tepung atar. Ada dalil ni, bukan saya cakap kosong. Gunalah zaitun dalam masakan kamu. Dan gosoklah di badan kamu. Kerana apa? Kerana ianya daripada pohon yang penuh dengan mubarak. Allah istihar, dia pohon mubarak. Apa makna mubarak? Ada dua, ingat. Supaya kita gairah mencari mubarak. Gairah mencari yang berkat. Apa makna dia mubarak berkat ni? Dua. Satu, Allah Ta'ala akan hantar kebaikan-kebaikan melalui jalan yang tak disangka-sangka. Janji Allah ni. Kan nak tengok janji Mahdi. Kan nak tengok janji Raja. Apa tuan-tuan? Ni janji Nabi lagi besar tau. Allah akan hantar kebaikan-kebaikan melalui jalan yang tak disangka-sangka. Wahai orang beriman, getarlah hati kita dengan hadiah macam ni tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan bagi kebaikan-kebaikan melalui jalan bukan biasa. Ini janji Allah. Pertama apa dia dapat? Akan mai bantuan, akan mai kebaikan melalui jalan tak disangka-sangka. Itu satu. Nombor dua, Allah Ta'ala angkat kebaikan-kebaikan melalui jalan bukan biasa. Yang ni tak ada ke orang kapiak. Kita hidup macam orang kapiak, pasal itu tak dapat. Tak ada ni. Itu makna mubarak. Allah kata zaitun ini daripada pohon mubarak. Saya ada banyak kes bubuh zaitun di lutut ni. Hilang. Aku ni belanja 1,000 cucuk sana, cucuk sini. Bukankah janji Allah kebaikan datang daripada jalan yang tak disangka-sangka? Dan kebaikan datang daripada jalan bukan biasa. Kalau sakit lutut ni jalan biasa, kena cucuk, kena operate. Betul tak betul?
Kena makan ubat tu, kena makan ubat tahan sakit, tu jalan biasa. Tapi bagi orang beriman yang amalkan perkara-perkara yang mubarak, Allah Ta'ala janji akan bagi kebaikan melalui jalan bukan biasa. Allahu Akbar. Kalau faham bab ni, baru kita rasa untungnya jadi orang beriman. Kisah dalam Quran. Boleh tunggu lagi ke? Saya ceramah sampai pukul 12, boleh tunggu ke? Betul ya. Tadi kata tak mau panggil, ngarut lama. Dalam Quran, saya kena berhenti lagi 2 minit. Pasal yang bagi laluan azan. Dalam Quran Allah kata, Allah ibarat, Allah cerita tentang Nabi Musa AS. Kita semua tahu cerita ni. Kita dah baca Quran dah. Tapi kita tak bawa dalam kehidupan kita. Ni masalahnya. Allahu Akbar. Kisah dia macam mana dia dihambat oleh tentera Firaun. 1.2 juta ketumbukan tentera. Hambat dengan senjata, dengan kuda, dengan kereta kuda. Hambat pengikut Nabi Musa ni 600,000 orang, tak ada apa. Senjata pun tak ada, kenderaan pun tak ada. Duduk jalan kaki, lari lagu tu lah. Sampai hujung-hujung tak boleh nak lari lagi. Depan tu ada laut mati, tak boleh pergi lah. Nak pergi mati ya, terjun laut. Ghostan balik, tak boleh ghostan. Ni tentera Fir'aun punya banyak. Apa Nabi Musa buat? Nabi Musa munajat, serah kepada Allah. Ini kita mengaji sini ni. Mengaji dengan Nabi Musa AS. Bila mai sesuatu suntuk, kena cepat-cepat tawakal dan serah diri pada Allah. Bila tawakal dia kena, tawakul dia kena, serah diri dia kena, langsung Allah turunkan perintah dia apa? Ketuk tongkatmu wahai Musa di atas air lautan. Tu dia satu perintah yang tak logik. Logik tak logik ni? Tak masuk akal. Tentera punya banyak laut depan ni, suruh guna tongkat ketuk ayak. Logiknya. Kalau suruh guna 600,000 ni korek gali lubang ke buat jambatan, okey juga Ni dia suruh ketuk. Ni. Iman, kalau kita orang beriman, datangnya perintah Allah walaupun tak masuk akal, wajib ikut. Berhenti sini kot. Di azan, kita sambung balik tentang wajib ikut ni. InsyaAllah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الفلاح Baik, kita sambung. Apabila datangnya perintah Allah, walaupun perintah itu tidak logik, wajib ikut. Tuan-tuan lah ni, ada wuduk belakang kan? Ada wuduk kan? Tiba-tiba terkentut. Kena ambil wuduk semula tak? Tak payah. Apa ambil wuduk semula? Tak payah. Pergi bilik air, cuci di bawah tempat angin keluar tu, masuk balik lah. Logik tak? Logik tak? Logik kan? Kalau nak guna akal logik lah. Betul tak? Keluar pergi basuh pungkok, masuk balik. Habis cerita. Tapi perintah Allah bukan. Wuduk semula. Nak lawan tak? Tak boleh. Jadi walaupun tak logik, kena ikut. Jadi ini perintah Allah pada Musa, walaupun tak logik, Nabi Musa dia tahu siapa tu Allah. Maka walaupun tak logik, dia terus ketuk ya. Dia pun tak tahu apa nak jadi. Allah tak bagi tahu kat dia bila ketuk jadi lagu ni. Allah tak bagi tahu. Allah suruh ketuk ya. Sedangkan Allah boleh bagi tahu. Allah nak uji keimanannya dan Allah nak ajak kita bab iman. Ketuk tak pedulilah, ni perintah Allah. Boom! Datang bantuan Allah ni daripada jalan yang tak disangka-sangka dan daripada jalan bukan biasa. Perhati saya nak cakap ni. Tak disangka-sangka dan jalan bukan biasa. Tak sangka lah ke mana? Tak bukan jalan biasa lah ke mana? Tiba-tiba serta-merta 12 lorong terbentuk. Tu dia Nabi Musa tak tahu benda ni nak jadi. 12 lorong tu pasal apa? Puak Yahudi tu yang lari tu, yang ikut Nabi Musa tu, dia ada 12 puak. Tu yang jadi 12 lorong tu. Satu-satu lorong tu dia punya dalam 1000 meter. 1000 meter ni bersamaan dengan 1 kilometer. Saja Allah nak tunjuk kat kita ni. Hasil daripada satu insan yang taat perintah Allah, tak kira logik ke tak logik, bantuan Allah pun tak logik. 1000 meter tuan-tuan. Dalam dia. Bayangkan lagu mana? Lepas tu berdindingkan air lautan. Bukan dinding simen. Bukan batu. Bukan kaca. Ayak ni. Sambil-sambil lepas berjalan, tangan boleh masuk. Sambil-sambil jalan tangan. Lepas tu ayak lok tu lutsina. Boleh tengok orang belah sana. Di Merebuk ni ada tak rumah lagu tu? Buat pada ayak. Ayah, kalau ada bawa sepi tak ada. Habis tenggelam dengan dia sekali kalau ada. Tak ada teknologi sampai hari ini. Boleh buat macam mana teknologi yang Allah beri kepada Musa AS. Ni hasil daripada orang beriman yang taat perintah Allah, logik ke tak logik dia ikut. Tuan-tuan, Allah perintah. Allah bagi tahu di sini, minyak zaitun guna dalam masakan dan gosok di badan kamu. Tu saya tanya banyaklah. Kalau aku buat jadi apa? Tu saya tanya benda tu. Buat dan tengok apa jadi. Jadi malam ni semua jadi orang minyak. Boleh kan? Buat dulu. Lepas tu rasa macam mana. Kalau kita orang beriman, kita dengar satu ayat Quran, kita dengar satu hadis, kita tak petikai.
terus buat. Jadi malam ni semua pakai lomok minyak zaitun atas kepala. Hak tu ada hadis. Lepas tu badan-badan lain gosok. Gosok dia macam mana? Jangan sapu. Ni sapu. Ni sapu. Dia perintah gosok. Gosok maksudnya letak zaitun sampai hilang zaitun. Tu makna dia. Tak ni hampa sapu ya, tak jadi pun. Dah tak betul, tak ikut hadis betul-betul. Hadis suruh gosok, hampa sapu je dah. Kan? Jadi letak zaitun, gosok. Sampai hilang. Letak di kepala, gosok sampai kena kulit kepala. Rambut panjang tak boleh buat apa lah. Kena bubuh banyak lah. Kalau tak mau rambut panjang, esok botak. Bubuh minyak. Kalau orang perempuan, tak boleh buat apa. Tapi rambut jadi cantik. Rambut jadi cantik. Tuan-tuan tahu tak? Ubat kutu yang paling baik apa dia? Ubat kutu yang paling baik. Dia mati dengan telok-telok kutu sekali. Apa dia? Zaitun lah. Siapa ada anak-anak cucu-cucu duk pergi sekolah balik main kutu banyak kan? Minyak zaitun atas kepala dia. Dengan telok-telok pun habis. Selalunya kalau kutu banyak, telok dia ada tak? InsyaAllah lah. Boleh. Bagus soalan ni. Ayah tanya. Dia kata ni duk lomok-lomok. Saya nak ambil sembahyang macam mana kan? Zaitun ni kalau kita gosok, dia akan serap dalam badan sampai tulang hitam. Bagus soalan ni. Jadi saya boleh bagi tahu kajian saya buat 2010 tentang minyak zaitun. Bila kita bubuh di badan kita, kita gosok-gosok, teropong tengok. Teropong-teropong ni, kulit ni semua buka. Ni kulit ni ada rongga tau. Juta-juta rongga ni. Dia buka, isi buka sampai tulang hitam. Tulang putih tu pun buka. Memberi izin kepada zaitun masuk dalam tubuh kita. Rupa-rupanya tuan-tuan, tubuh kita ni, badan kita ni, isi kita ni, kenal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tak kenal perangai buruk kita, tak mau nak amal sunnah, tak mau nak tekan nafsu. Sebab nak amal sunnah ni kena tekan nafsu. Lepas tahu. Sampai bagi kerjasama lagu tu buka. Lepas tu dah habis minyak zaitun, kita bubuh minyak panas, minyak hangat yang tuan-tuan duk bubuh selalu dulu lah. Kan? Apa jadi tahu? Tutup tak buka. Ni tubuh kita, hargailah, kesian kat dia ni. Dia nak sunnah Nabi tapi kita tak makan, kita tak sapu. Boleh buat malam ni? Lepas tu dalam makanan kena ada zaitun boleh? Start dengan roti dulu. Boleh? Jangan rasa susah, dapat 2 pahala ni. Baik. Pasal beras pula. Siapa-siapa boleh tinggal beras, teruskan. Tapi kalau tak boleh tinggal, macam mana nak jaga supaya beras tu tak rosakkan kita. Sebab apa? Beras biasa, kita masak nasi, dia ada karbohidrat. Karbohidrat gula yang teramat tinggi yang boleh mengganggu metabolisme badan kita. Metabolisme kita rosak, yang tu yang mai kecil manis. Yang tu yang main darah tinggi, yang tu yang main jantung tersumbat. Nanti macam mana nak buat? Kita dah tahu dah, saya dah cerita tadi kat tuan-tuan, beras kita lingkup dah. Macam mana supaya bolehlah gigit-gigit beras lagi, kan? Tapi tak jadi penyakit. Antaranya, masaklah nasi tu dengan santan. Tapi nak santan perah. Santan kotak tak mau, santan paket tak mau. Pasal apa tak boleh santan kotak, santan paket? Kerana ada pengawet. Jadi kena pergi ambil nyok sendiri. Siapa-siapa saya rasa merebut ni, saya tengok taman pun tak banyak. Rumah kampung banyak. Kan? Ambil nyok sendiri, kukok sendiri. Kau kukok tak ada lah di rumah. Mana pergi? Dulu mak kita semua, nenek kita, kukok ada tak di rumah? Mana pergi semua tu? Bagi ada balik. Kukok sendiri, perah. Santan ni dia akan matikan gula dalam nasi. Jadi nasi lemak tu bagus. Nasi lemak tu bagus. Cuma masalahlah ni nasi lemak pun lepas pakai santan kotak. Bagi tahu kat orang menjaga nasi lemak, hampa tak usah duk pakailah. Hampa pakai macam orang dulu, santan perah. Jadi hampa pun dapat pahala. Sediakan makanan yang baik-baik untuk orang makan. Itu satu kaedah.
Kaedah yang kedua, masak nasi dengan minyak sapi. Nah, beras tu bubuh dalam rice cooker, belum kita tekan tek tu nak masak tu, ambil satu sudu kecil penuh minyak sapi, bubuh dalam tu kacau. Pastikan minyak sapi yang tak ada pengawet. Beras tu kita akan makan dalam keadaan dia tak ada penyakit. Lepas tu pula, apa jadi? Masalahnya satu lagi masalah pasal apa? Beras tak ada masak, perut dah bunyi dah. Pasal apa? Bila beras dengan minyak sapi, wangi. Dia punya bau, dia buka selera. Satu lagi cara, bila kita masak nasi, sebelum petik nasi tu, ambil minyak zaitun satu sudu besar, campur sekali dalam tu. Biar dia masak dengan minyak zaitun. Tu pun akan menyebabkan gula dalam nasi jadi hilang. Kalau malah juga, aduh, Allahu Akbar. Yang ni paling malah ni. Kalau malah juga, masak nasi jangan duk makan lah. Ataupun masak nasi, bagi dia sejuk, ambil nasi tu buah peti ais. Buah peti ais malaman. Esok pagi, goreng, tak apa. Bila dia masuk dalam peti ais, dia sejuk ya, habis gula dia. Tapi nak buat kalau tu. Tapi saya bagi pilihan lah, sama ada nak buah santan, nak bubuh minyak sapi, nak bubuh minyak zaitun, ataupun nasi tu letak dalam peti ais, semalaman, esok goreng, tak apa. Nasi tu tak akan naikkan gula kita. Yang tu yang second choice lah. Pilihan nombor 2. Pilihan nombor 1 apa tadi? Roti yang Nabi makan. Tepung atta yang digaul dengan minyak zaitun. Dimakan dengan cuka, berulamkan moringa bersama telur air kampung. Apa yang disebut telur air kampung? Telur bandang ni bukan telur tu. Telur tak ada bapak. Maaf cakap kasar. Ayam tina dia telur, bapak tak ada. Telur apa? Telur apa? Tak ada bapak. Itu sebab duk makan banyak benda lagu tu. Lah ni gay banyak, lesbian banyak. Laki sama laki dia suka, tak mau menikah, nak menikah dengan laki juga. Ni duk jadi. Pasal duk makan benda lagu tu, benda mandul. Benda-benda tak ada pak, tak ada mak. Nabi SAW bersabda apa dia? Apa yang kamu makan, wahai orang beriman, akan dijadikan perangai. Peratus lesbian, peratus homoseks, transgender di negara kita ni makin bertambah. Dan mereka mendapat tempat dalam masyarakat. Kita nak ke keturunan kita jadi lagu tu? Maka dengan itu, wahai orang merebuk, belalah ayam, makan ayam kampung, telur ayam kampung. Biar kita makan telur tu ada pak. Tuan-tuan jangan, saya bukan cakap kosong ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok apa duk jadi. Bila kita silap cara makan. Boleh beras okey? Boleh je. Ayah kata okey. Tak sebut nanti ayah marah saya. Jadi tuan-tuan, ini kaedah makan. Kalau saya nak ulas lagi, dalam hadis ini banyak. Ada kuih, nama dia hais. Ada minuman nama dia talbinah. Tapi talbinah ni saya kena sentuh. Tadi saya sentuh sikit tentang zaitun, roti. Tapi talbinah ni sat-sat saya akan sentuh. Cuma saya nak sentuh sikit cara nak jaga kesihatan. Tadi yang saya bagi tahu tu, roti dengan minyak zaitun, cuka dengan daun moringa tu. Yang ni tuan-tuan tuan-tuan nak jadi orang sihat. Siapa yang di sini ada buah pinggang masalah, darah tinggi, kecil manis, kolesterol, tuan-tuan buat apa yang saya cakap ni. Lepas tu tuan-tuan boleh cek hospital. Dalam masa 3 bulan, pergi cek balik. Tengok macam mana apa perubahan yang akan berlaku. Kalau tak berubah juga, cari tu imam, minta nombor telefon saya. Tapi bila cakap dengan saya akan cek satu-satu lah. Hampa nak sihat, makan benda sunnah, Maggi pun mampu sapu juga. Macam mana nak sihat? Tak boleh lah. Faham tak? Jadi tuan-tuan yang mulia ta'ala, tadi saya cerita pasal makan ni nak jaga kesihatan. Nak jaga kesihatan dalam Islam, dalam sunnah Nabi, tak ada macam mana tuan-tuan faham. Tak ada dalil dalam Panadol. Siapa boleh bagi hadis? Ayat Quran. Wahai orang beriman, makanlah Panadol. Ada? Mana dalil? Aspirin, ubat cair darah.
Ada tak? Mana dalil? Insulin. Mana dalil? Metformin. Tuan-tuan tak nampak ke? Merbuk ni ada hospital tak? Ada? Belakang, okey. Subuh esok hantar wakil. Masjid Berubuk hantar wakil. Subuh esok. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok berapa ramai bangkit semayang. Bisa masuk hospital tahu kan? Berapa ramai bangkit subuh. Sebab benda yang masuk menjatuhkan iman mereka, bukan menaikkan iman mereka. Maaf, kasar. Saya cakap, saya tak ada kepentingan di Merbuk ni. Saya nak cakap benda-benda. Tak ada. Maka dengan itu tidak ada dalil. Sebab apa tak ada dalil dalam Islam? Kerana makanan dalam Islam itu jadi ubat. Apa yang Nabi bersabda dalam hadis tentang makan, yang tu jadi ubat. Umpamanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpagi-pagian makan kurma ajwa Madinah. Ajwa Madinah. Pasal apa saya tekan sini ajwa Madinah? Sebab lah ni dah ada ajwa Iran. Dah ada ajwa Pakistan. Yang ni semua tak boleh pakai. Kalau mau nak ikut hadis tu, Nabi kata ajwa Madinah. Barang siapa makan 7 biji pagi-pagi, dia tak akan kena racun dan dia tak akan kena sihir. Jaminan baginda Nabi SAW. Ni zaman sihir. Sihir umumiat, sihir kukusiat. Ni zaman dia. Ada sihir yang umumiat, umum. Tiba-tiba jadi semayang tak seronok dah, tak nak amal dah, duk marah ke orang. Umumiat, ada yang khususiat. Ni zaman dia. Dan Nabi bagi tahu cara nak hindarkan. Pagi-pagi 7 biji. Jangan pandai-pandai buat pagi 3 biji saat ni, tengah hari 3 biji lagi. Nabi kata pagi, hampa buat pagi ini pandai-pandai bahagi pula. Tak boleh. Pagi 7 biji. Tuan-tuan akan tengok kalau boleh buat direct 3 hari, Masya Allah, perut ni ya Allah, ringan, berak pun sedap. Tapi nak habis 7 biji, ya Allah. Try lah buat tengok. Tuan-tuan tengok sedap kan? Macam senang kan 7 biji kan? Try buat tengok. Esok pagi, dia makan 2 biji, tak boleh pi dah 3 biji. Allah nak geli tekak lah. Manis lah. Tak boleh pi lah. Tara nak habis 7 biji. Ni saya cakap, saya sendiri jadi lagu tu. Sampai kita terpaksa buang biji tu, blend. Makan dengan susu. Nak perhabis juga 7 biji. Setan ni duduk dalam darah kita, tuan-tuan. Siapa kata diri dia tak ada setan? Tuan-tuan tahu tak? Dalam Quran sebut dalam hadis, setan ini bergerak, iblis ini bergerak dalam darah kita. Dalam darah ni. Maka kena betul-betul jihad. Jadi, dalam Islam, apa nak tekan di sini? Makanan tu ubat. Waktu dalam Islam, dia tak ada macam kita faham lah ni. Yang kita duk lampak, dia duk bagi pil-pil dalam Islam tak ada. Kalau minta dalil, dia tak boleh bagi. Sebab dalam Islam, dadah tak jadi ubat. Dalam Islam, makanan itu ubat. Nanti saya bagi tahu tadi roti tadi. Makan dengan zaitun, makan dengan cuka. Tuan-tuan, makanan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan punya gula 20 sekalipun, kalau tuan-tuan makan benda ni hari-hari selama 2 minggu, 20 akan turun bawah 10. Makanan Nabi tak bawa mudarat. Makanan Nabi manfaat dunia akhirat. Itu sebab dalam Islam dia tak ada apa yang kita faham lah ni. Lah ni lepas buat kita jadi jahil. Yahudi mereka tempelak, mereka seronok. Rosakkan manusia. Jahilkan manusia dengan 2 perkara. Tolong ambil benda ni, cerita ke anak keturunan kita. Yahudi kata, rosakkan mereka dengan 2 perkara. Pertama dengan dadah. Dadah ada 2 jenis. Satu ada lesen, satu tak ada lesen. Nampak tak? Kasar. Ada lesen yang mana ada lesen? Pakcik faham. Boleh. Itu semua ada lesen. Cucuk-cucuk, lepas semua ada lesen. Lepas cucuk macam-macam. Yang ni yang ada lesen. Yang tak ada lesen, duduk sewa rumah ni. Duduk cucuk, duduk makan kan. Yang tu tak ada lesen, lepas tangkap yang tu. Yang tu lepas tangkap. Tapi yang ada lesen,
SPRM tak pernah pergi cek pun. Kebai. Yang tu satu ni Yahudi declare. Yahudi declare. Rosakkan mereka pertama dadah. Melalui tepi-tepi jalan dan juga rumah-rumah sakit. Rosakkan mereka. Jahilkan mereka. Satu. Nombor dua. Jahilkan mereka dengan video game. Game. Anak kita, cucu kita duk main di rumah tu sampai makan pun tak makan. Tak apa. Hei, main makan. Tak apa, nanti sat. Bukan suruh semayang lagi. Semayang tu nanti sat. Lalah tak ada sat. Lalah tinggal terus. Rosakkan mereka dengan video game. Lani punya video game lah. Ya Allah, boleh main. Duduk di Malaysia seorang. Duduk di Amerika seorang. Duduk di Jepun seorang. Walaupun tak jumpa. Tapi boleh main 3 orang ni game. Boleh jadi sahabat. Nampak tak saya cerita ni? 2 benda ni. Jadi kalau kita tak buat tindakan, tuan-tuan, habis. Generasi yang akan datang adalah generasi yang tak cinta pada agama. Bahlah ni pula ada satu agama ni macam mana, tuan? Perasan tak? Siapa-siapa mana-mana negara yang sign, setuju nak buat satu agama, satu negara, satu dunia ni satu agama, maka kebebasan ekonomi akan diberi. Allahu Akbar, syoknya dapat duit. Antara negara yang terima, UAE. Kenal tak UAE? Dubai kenal Dubai? Kenal kan? Pergi Dubai tengok, lah ni ada masjid, dalam masjid tu ada 3 agama. Sign, setuju, bagi duit, bagi kuasa, bagi pangkat. Mau tak mau? Mau ke tak mau? Kalau iman mantap, tak mau lah. Kalau imam nipih, dia buat main 260 juta US dollar tak depan mata kita, tak juling ke mata. Yang ni duk jadi. Maka dengan itu, kenapa saya cakap benda ni? Bangun, mengaji, belajar, mantapkan iman. Supaya penipuan mereka dalam dadah dan juga melalui video game, kita dapat conquer. Kita punya hiburan adalah Quran. Kita punya hiburan adalah dalam zikir. Kita punya rehat ada dalam solat. Yang ni Nabi duk kata lah. Jadi tuan-tuan, insyaAllah, jagalah makan. Supaya kita nampak apa perintah Allah dan apa larangan Allah. Kerana makan ni akan butakan kita kalau kita duk makan benda mengarut. Tapi kalau kita makan cara Nabi SAW, Allah akan celikkan kita. Kita akan nampak setiap arahan yang mai. Ini arahan Yahudi ke? Ini arahan daripada Quran ke? Lah ni tak boleh nak beza dah. Nah, satu lagi minuman, satu lagi makanan yang penting. Dalam banyak kitab-kitab perubatan Islam, kalau kita ngaji, dia akan sebut satu makanan yang mesti kita makan. Iaitu apa dia? Susu talbinah. Nabi bersabda, susu ni adalah makanan dan minuman untuk kamu. Dia makan dan dia juga minuman. Kalau tak ada benda lain, susu ada, boleh makan. Tak ada masalah. Nabi bagi tahu, talbinah ini minuman yang mententeramkan hati. Penyakit-penyakit duk mai kat kita ni pasal apa? Kita tak tenteram, kita tak tenang. Gundah gulana, masalah bini, masalah anak, masalah cucu. Jadi bila tak tenteram ni, mai darah tinggi macam-macam lah. Tapi dengan minum susu talbinah ni, kita punya jiwa akan tenteram. Semua orang ada masalah, jangan bohong. Jangan bohong, jangan kata tak ada masalah. Semua ada masalah, masing-masing Allah uji masing-masing punya keadaan. Cuma kalau kita ada hati yang tenteram, kita boleh manage, kita boleh ngurus tekanan yang kita hadapi. Itu sebab dalam kebanyakan kitab, dia suruh kita minum susu talbinah. Apa itu susu talbinah? Gabungan Bali dengan madu. Satu. Gabungan Bali dengan madu. Itu satu. Nombor 2, gabungan Bali dengan susu kambing. Ini dua-dua dinamakan minuman talbinah. Satu apa dia? Madu dengan Bali. Satu lagi, Bali dengan susu kambing. Siapa belah kambing? Tak ada. Maka menjadi kewajipan masjid merebuk. Cari orang bela kambing. Dan orang karah masjid merebuk ni, pergi ambil susu dengan dia. Pun antara fungsi masjid.
Boleh Kambing. Alhamdulillah. Jadi sediakan minuman ni bagi kepada penduduk sekitar sini supaya dapat manfaat, hidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Dan susu ni bagus, jantung pun cantik, kontrol kita punya darah tinggi, kontrol kita punya kecil manis. Ini kelebihan. Itu sebab saya bagi tahu, dalam Islam dia tak ada pil-pil. Makanan tu jadi ubat. Maka kena mengaji bab makan. Makanan Rasulullah ni kena mengaji. Satu lagi, yang tadi saya suruh makan ulam-ulam tu. Moringa, ulam raja, daun pegaga. Tuan-tuan tengok gajah dalam hutan. Apa dia makan? Daun-daun lah. Gajah ni dia makan daun-daun. Dia kuat ke tak kuat? Kuat. Bila dia demam? Ada gajah masuk hospital? Mampu kena bawa hospital besar. Tak ada gajah mai. Mai jumpa doktor. Saya demam. Ada. Sehat. Duk makan daun. Kambing-kambing kampung duk makan pucuk-pucuk kayu. Ada sakit tak? Tak ada. Jadi kena mengaji bab ni. Kalau tidak, tuan-tuan akan makan ubat macam makan nasi. Last kali buah pinggang, rosak, muka putih, makan macam bedak. Lama-lama hilang muka putih, jadi gelap. Bila gelap tu, habis dah. Tak boleh buat apa dah. Biasa jumpa tak orang ni? Sakit buah pinggang mula-mula, muka tu macam pakai bedak. Lepas tu dia tukar pergi hitam, habis. Tak boleh buat apa dah. Maukah jadi lagu tu? Tuan-tuan, penyakit ni dulu tak ada tau. Ayah ni ayah umur lama-lama ni. Cuba tanya mereka, kalau ghostan balik umur 10 tahun, 15 tahun dulu, adakah tempat cuci buah pinggang? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada penyakit tu dulu, tak ada. Kerana makanan-makanan masih lagi terjaga ketika itu. Lah ni, Allahu Akbar, macam cendawan. Kawan-kawan saya jadi doktor tu nak pencen seronok. Apa seronok pencen? Pasal apa? Boleh buka pusat dialisis. Menyaga tak ada rugi punya. Betul tak? Menyaga tak ada rugi. Pasal apa? Zakat pun bayar. Hang tak ada duit cuci buah pinggang. Zakat tolong bayar. Yayasan ni tolong bayar. Yang tu tolong bayar. Tu je kata menyaga tak ada rugi. Jadi siapa-siapa di sini nak buka menyaga tak ada rugi, di antaranya buka pusat cuci buah pinggang. Terus buka InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, biasanya saya punya kuliah ni, dia lama lagi tapi tak apa. Tuan-tuan ada soalan nak tanya? Di sini, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Dalam hadis, Nabi gabungkan madu bersama habatus sauda. Okey? Dalam hadis sebut, bila Nabi sakit, Nabi akan ambil madu dan habatus sauda. Jadi ada di kalangan kita ahli kaji, dia gabungkan madu, habatus sauda dan bali. Dan diperap untuk 1 bulan, kemudian makan. Perap tu penting. Dia mesra. Dan dia jadikan ubat. Okey, abang ni tanya macam mana? Gabungan madu dan sauda ni adalah satu gabungan yang mantap. Dia sangat sesuai kepada semua jenis penyakit. Biasanya kita akan ambil 2 kali sehari. Pagi sekali, perut kosong. Petang sekali lepas sembahyang asar. Ini gabungan yang paling baik Quran dengan hadis baginda Nabi SAW. Boleh amalkan insya-Allah. Tapi kalau ada penyakit kronik, contohnya kanser, dia tak boleh ambil 2 kali dah. Dia kena ambil setiap 3 jam. Apa biar 3 jam sekali? Tuan-tuan nak heran apa? Tuan-tuan masuk hospital, dikesan ada jangkitan kuman. Dia akan cucuk IV tak? Gantung botol antibiotik. Betul tak? Cucuk sini, dia gantung botol antibiotik, nak pergi semayang pun kena heret. Kerek. Masuk bilik ayam. Keluar pula, kerek. Sanggup. Dia tu 1 saat tu duk masuk. Setiap saat. Tak komplain. Habis nak makan yang sauda dengan madu sunnah Nabi ni 3 jam sekali. Mana boleh.
Tak adil ke kita? Tak adil, tuan. Sekarang ni kita diserang oleh apa lah ni? Influenza, betul tak? Betul tak? Takut ni anak-anak pergi sekolah balik sesemua. Anak pergi sekolah balik sesemua. Nak buat lagu mana? Influenza. Kalau pergi kat lepa-lepa bagi pil, antibiotik. Habis anak kita. Cara Islam. Ni saya nak bagi tahu cara Islam. Sebab cara Islam ni tak ada pil. Cara Islam, tulis. Siapa-siapa kena influenza, siapa-siapa kena anak-anak kena influenza, tulis. Ingat, bila kena saja influenza ni, ambil madu yang bagus. Ni madu nak amal sunnah, nak amal Quran, dia cari hak RM10, hak murah. Tukar tayar kereta, dia ambil hak Michelin. Hak mahal sekali. Duk pijak tek anjing, tek kucing. Dia boleh beli hak paling mahal. Sebiji RM700, kalau 4 biji. Tapi bila nak amal sunnah, cari hak paling murah sekali. Punah, pakai tak baik lah. Tak adil kita ni, banyak tak adil. Cari yang bagus, mahal pun tak apa. Kualiti nombor 1. Satu suruh besar, campur dengan ayak Bali. Ada hadis khusus Nabi sebut, bila demam, ambil ayak Bali. Ada hadis dia. Jadi, madu dengan ayak Bali, bagi yang kena influenza, sejam sekali. 1 jam sekali. Jangan terkejut lah. Jangan buat terkejut lah. Hampa cucuk benda tu masuk tiap saat, tak apa. Yang ni, sejam sekali. Kemudian, ambil minyak zaitun, campur dengan minyak habatus sauda. Sama banyak. Nisbah dia 1-1. 50-50. Campur, sapu di kepala, sapu di muka, sapu di dada, sapu di belakang tubuh, dan seluruh sendi-sendi di tubuh kita pun setiap 3 jam. Tadi sejam, yang ni 3 jam. Sapu. Baik. Madu dalam Quran tak? Dalam hadis ada tak? Baik. Bali dalam hadis ada tak? Ada. Zaitun ada dalam Quran hadis? Sauda adalah hadis tak? Apa kita sedang buat? Kita sedang makan Quran dan hadis. Apa kita sedang sapu? Kita sedang sapu Quran dan hadis. Bukankah ini hebat? Selama ni duk baca ya. Buat tak lagi. Dan ni buat Quran kita makan, hadis kita makan. Dia akan menumbuhkan isi-isi kita, darah-darah kita, daripada sumber Al-Quran dan hadis baginda Nabi SAW. Hebat tak hebat? Hebat. Banggalah jadi orang beriman. Tak payah makan pil. Marah, ada doktor, ada nurse ini, mesti dia marah saya. Tak apa lah. Kalau tuan-tuan nak bahas, kita jumpa lepas ni. Tapi bahas dengan saya, berkeluar dalil. Berkeluar dalil. Saya ada dalil. Berkeluar dalil. Kalau tak ada dalil, suruh bahas. Ngarut lah. Sebab Nabi larang bahas dengan orang bodoh. Kalau orang cerdik nak tahu kebenaran, tak apa, kita bahas. Tapi kalau nak buat cara bodoh, tak payah bahas. Tapi ini adalah cara untuk atasi influenza. Nikmat besar. Dapat selesai masalah dengan Quran hadis. Baru jadi orang beriman. InsyaAllah, ada lagi soalan? Abang tadi tanya lah. Silakan. Baik, soalan yang bagus. Ada kaitan. Cantik. Boleh tunggu lagi tak ni? Kan lapang lah. Tahan Zat, boleh ya? Kita muzakarah, bila dia tanya lagi tambah ilmu kita. Baik, dalam perubatan Islam ada 5. Dalam perubatan Islam, dia ada 5. Yang ni kalau saya jelas, kena buat kuliah lain. Cuma dia dah tanya, saya kupas sikit lah. Dalam perubatan Islam ada 5. Yang pertama, ubat paling besar, kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cakap tentang Allah ni pun ubat. Tuan-tuan, biasanya kalau orang kena kanser, penyakit kanser kalau mai tempat saya akan cakap tentang Allah ya. Bawa dia kepada yakin dengan ubat, yakin dengan doktor, kepada yakin kepada Allah. Selama ni dia duduk harap kemoterapi, radioterapi boleh sembuhkan dia. Selalunya jadi tak sembuh pun.
Bawa daripada dia yakin dengan sistem makhluk ni, dengan sistem yang memartabatkan makhluk selain pada Allah, bawa dia pada Allah. Biar dia nampak yang boleh sembuhkan aku ni hanya Allah. Bila hati dia boleh ubah ke situ, tuan-tuan, 50% penyakit habis. Kalau biasanya pesakit tu main muka lagu ni, nak tengok anak pun tak mau. Cerita tentang kehebatan Allah. Cerita macam mana Allah tolong para nabi dulu. Macam mana Allah tolong para sahabat. Tengok, dia dah tukar. Dia nampak. Tak boleh harap benda lain. Kena harap pada Allah. Dia dah boleh senyum. Saya kata, hang senyum, 50% penyakit hang habis dah. Nampak? Tuan-tuan kecil manis berapa lama? Duk harap siapa bagi sembuh? Berapa kali sembahyang hajat nak sembuhkan kecil manis? Bila anak nak periksa, pandai pula sembahyang hajat. Nak bagi luluih. Kita penyakit dah berapa lama tak buat pun sembahyang hajat. Nampak? Bawa, tu pertama. Pertama, bawa pada Allah dan Rasul. Bawa dia kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu satu. Nombor dua, ibadah. Ibadah tu ubat. Semayang tahajud tu ubat. Siapa boleh mangkit pukul 2 pagi? Kalau mangkit pukul 5, dia panggil tahajud gajah. Tak pakai sangatlah. Kalau siapa boleh mangkit 2-3 pagi, tu masa untuk berubat. Siapa boleh buat tahajud macam tu, boleh buat 3 hari. Hari keempat, dia rasa dia macam orang muda. Tenaga dia kuat. Syarat tahajud pukul 2. Ibadat, zikir, baca Quran. Ubat ni. Siapa-siapa duk lembek, duk letih, pagi-pagi Yasin. Malam nak tidur, Waqiah, surah Al-Mulk, Sajdah. Buat istiqamah. Powerful. Melalui ibadah. 2 dah. Perubatan Islam ada 5. Pertama, kalimah syahadah. Kedua, melalui ibadah. Nombor 3, melalui ruqyah syar'i. Ayatul kursi. Ni kadang-kadang ayat kursi pun tak hafal. Hafal pun duk terkalih. Benda lain dia hafal, yang tu dia tak boleh nak hafal. Hafal, tuan-tuan, dapat pahala. Ayat Quran ni, dia punya kelebihan tidak ada sempadan. Quran tak ada sempadan. Hebat dia, tak ada titik. Luar. Hebat ni Quran. Itu nombor 3 perubatan Islam. Nombor 4, makanan sunnah. Saya sebut dah tadi. Madu, habatus sauda, zaitun dan sebagainya. Susu pun saya sebut dah tadi. Dan yang kelima adalah berbekam dan al-fashdu. Jadi terjawablah soalan saya tadi. Abang ni jawab, ada kaitan? Memang ada kaitan. Dalam perubatan Islam, yang 5 ni kena amal. Tak boleh buat satu ya. Oh, nak makanan sunnah ya. Bekam tak mau. Baca Quran tak mau. Tak boleh. Perubatan Islam ni, 5 ni kena gabung. Kalimah syahadah, akidah kena kemah. Ibadah kena kemah. Ruqyah kena kemah. Makanan sunnah kena kemah. Bekam dan al-fashdu. Bekam bila? Bila bekam yang Nabi kata akan keluar segala penyakit? Bila? 17, 19, 21 bulan Islam. Jadi siapa-siapa ni rasa ni lagi beberapa hari, mungkin dalam Allahumma salli ala Muhammad, seminggu lagi akan masuk 17, 19, 21 bulan Islam. Siapa-siapa yang bekam pada 3 hari, di antaranya 17, 19, 21, Nabi bersabda apa? Keluarnya segala penyakit. Kalau buat bulan ni tak keluar, ada lagi penyakit, buat lagi bulan depan. Tak keluar, buat lagi bulan depan. Allah Ta'ala tahu kalau Allah Ta'ala bagi, buat bekam hilang kencing manis. Dia tak buat dah. Betul tak? Jadi Allah tahu perangai kita ni. Jadi Allah nak bagi pahala banyak, nak bagi syurga kat kita. Dia hold dulu. Supaya kita buat lagi dan lagi, pahala tu main banyak. Jadi sebab masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena sangka baik dengan Allah Ta'ala. Kalau buat dunia boleh ulang-ulang sampai jadi pandai. Budak-budak lah ni main game, mula-mula tak erti main game kan.
Tak kerti. Main. Sampai jadi expert. Langsung tu semua mereka faham. Mai tak amal sunnah Nabi, sekali buat tak jadi, nak berhenti dah. Adakah adil? InsyaAllah. Nampak lagi. Okey. Ada lagi soalan? Orang yang sama. Lani punya, orang Lani semua napah tak lepas. Kalau napah lepas macam orang dulu, tak apa pakai tanduk. Tanduk, dia kena ada kekuatan luar biasa. Orang Lani semua lembek lah, duk makan Maggi. Dia tak larat nak tarik dengan tanduk. Tanduk biasa, tengok tanduk. Kan? Yang tu kena ada rank yang kuat. Jadi lepas nak senang, lepas pakai pump ya. Boleh juga. Jadi cuma kena mengaji point. Mana point sunnah? Mana point di kepala? Mana point di antara dua bau? Kena mengaji. Lepas tu sunnah Nabi ni kalau bekam, tharid. Taureh. Bukan cocok. Cocok tu acupuncture. Cara orang Cina. Cara sunnah kena taureh. Takut lah. Takut apa? Mati pun nak kena taureh lagi teruk. Jadi taureh ni sunnah Nabi. Cuma nak buat kena mengaji. Jangan duduk pakai buat. Sekali dia tekan buh dalam sekali dengan urat-urat darah putih. Dia ada cara dia. Kena ada stopper dia tu. Cek atas kulit ya. Kena mengaji. Jadi boleh pakai juga pump tu lah. No? Kalau ada tanduk tu lagi best lah. Tak ada lah orang buat lah ni. Baik, ada lagi soalan? Tak mau tanya kot, tak boleh makan nasi, lambat. Dulu saya main sini, saya buat pertunjukan ayak. Ada tak siapa sini? Banyak? Ada tak di sini saya buat pertunjukan ayak? Nak buat lagi tak? Kan tak payah buat lah. Semua lapang nak makan nasi. Garam? Bagus. Ni bila tanya, dapat ilmu. Bagus. Terima kasih banyak. Garam adalah amalan Sayyidina Ali lanhu. Sayyidina Ali sebelum dia makan, dia akan guna jari manis dia. Jari manis ni, tek garam. Tek garam, buh di lidah, telan, atau setengah tu kata, ada pendapat kata buh di langit. Hisap, habis dah garam, baru start makan. Itu satu. Ada pendapat mengatakan, makanan yang kita makan jangan buh garam. Lauk yang kita masak, jangan buh garam. Bila garam tu nak pakai, bila nak makan nasi, gue dengan kuah, tek garam, gue sekali makan. Tu. Garam ni macam mana? Garam macam mana? Garam yang tidak ada iodin. Garam ni semua ada iodin. Pasal apa? Dia undang-undang. Kerajaan buat undang-undang, garam hampa nak jual kena ada iodin. Garam manakah yang tak ada iodin? Garam kasak. Bila buh dalam pasu kecil tu, dia berayak. Saya tengok tak garam tu? Yang tu garam betul. Cari ya, ada. Cari, ada. Bila kita buh dalam pasu, dia jadi berayak. Yang tu yang betul. Jadi guna garam tu. Maka dengan itu, sebenarnya cara masak tak boleh buh garam. Kita masak gulai, tak boleh buh garam. Kalau kita buh garam, biasanya kita buh garam ketika menggelegak, duk mendidih tu kan. Kita akan buh garam. Siapa-siapa buh garam ketika gulai sedang mendidih, garam tadi bertukar sifat jadi penyakit. Dia tak boleh sampai suhu mendidih. Jadi maka dengan itu, makanan-makanan para ulama, makanan para wali, dia tak buh garam. Garam buh masa bila? Masa nak makan. Dan Sayyidina Ali anhu berkata bahawa sesiapa yang mengamalkan garam sebelum makan, 70 penyakit dapat dihindarkan. Terima kasih banyak. Dapat ilmu. Ada lagi soalan? Tak payah buat aku ayak lah. Ada orang nak tengok? Satu ya, seorang ya. Ada lagi nak tengok? Tak ada lah. Tak ada, tak payah buat aku no. Saya ni kalau semua nak baru saya buat. Baru ada tu kan. Betul tak? Ayah nak? Buatlah itu. Ayah tengok dah. Lagi ada soalan? Silakan.
Baik, ini soalan yang bagus. Apakah madu kelulut? Apakah madu lebah? Dalam Quran sebut madu lebah. Kelulut boleh amal, tak salah. Ada kelebihan dia, tak boleh nafi, tapi tak akan setanding dengan lebah. Sebab sifat kelulut tak sama. Sarang kelulut ni dia bertali. Betul tak? Sarang lebah dia hexagon, 6 segi. Tak sama. Jadi kalau kata macam tu, maksudnya di sini apa yang Allah sebut dalam Quran itu mengatasi segala jenis madu. InsyaAllah. Baik, ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Ayo. Okey. Mula-mula ada dua soalan, susu dengan bali. Susu tak apalah. Susu kambing, susu lembu boleh. Cuma susu kambing ni dia lebih sikit kelebihan dia. Kerana kambing ni dia makan daun-daun kayu yang ada ubat saja. Kalau lembu dia makan rumput. Tapi kalau kambing dia akan makan daun-daun kayu yang ada ubat. Daun-daun kayu tak ada ubat dia tak makan. Jadi kualiti dia tinggi. Susu kambing. Kalau dapat susu unta pun bagus juga. Tapi tak ada unta. Dah orang belah unta merebut. Tak ada kan. Jadi cari kambing dengan lembu. Cuma pastikan binatang tu makan benda-benda alami. Kalau duk makan dedak, makan pellet, dia punya susu tak bagus. Bukan setakat susu tak bagus, daging dia pun tak sedap. Kemudian tanya pasal bali. Pergi di kedai makan bali. Satu je, siapa di sini tuan punya restoran, tolong bali tu buat sendiri. Kalau ambil daripada orang, mereka campur gula siap lah. Bali tu dia perap dengan gula pasiang lah. Kan? Pasal nak kita minum manis kan? Yang tu mereka perap, yang tu habis. Bila bali, bila apa saja makanan ada gula pasiang, semua vitamin dalam makanan tu hilang. Tak ada. Dulu saya buat pertunjukan kan. Saya buat ayak buah. Ayak buah tu bila kita test, lampu menyala. Tapi bila bubuh gula, padam lampu. Ingat lagi tak? Baik. Jawab Okey. Ada lagi soalan? Silakan Tuan Haji. Oh bagus. Ini abang kita tanya buat batuk. Macam manakah madu? Baik. Sediakan madu 1 sudu besar bersama limau kasturi. Ni ubat batuk. Ayah kita tanya pasal ubat batuk. Madu 1 sudu besar, kena cari madu bagus ya. Kalau nak bermadu pandai pula cari bagus kan. Cari yang bagus, 1 sudu besar, campur dengan 1 biji limau kasturi yang ada biji. Pasal ni ada limau tak ada biji dah. Yang tu kalau pakai bertambah batuk. Jadi cari ada biji, gabung sebati. Jadi 1 sudu besar dengan limau kasturi 1 biji ni nisbah dia. Nisbah dia ya. Jadi setiap kali nak batuk, ambil 1 sudu kecil benda yang kita campur dah tadi tu, buh dalam mulut, kemam, telan pelan-pelan. Nak batuk lagi? Ambil. Nak batuk lagi? Ambil. Nak batuk lagi? Ambil. Macam saya beritahu tadi, ambil apa? Ambil Quran hadis. Kadang-kadang Allah bagi batuk tu panjang. Pasal Allah nak bagi pahala banyak. Kalau tidak kita berhenti. Jadi ayah benda tu. Yang tu ada dalil. Kalau makan ubat batuk hak biasa duk ambil di tu lah. Kan? Makan lebih sikit subuh tak mai dah. Pasal apa? Mabuk. Pasal tak? Cuba telan tengok siapa ada ubat batuk di rumah. Dalam peti ais, hampa simpan dalam peti ais Ubat batuk warna hitam, merah apa semua tu kan. Balik ni minum semua sekali. Subuh tak mai, tak percaya, tengoklah. Dia nak main macam mana bangkit, mabuk, bangkit, pusing kepala. Tapi kalau ubat batuk tadi tu, madu dengan limau kasturi, bertambah subuh tak ada azan, mai dah. Tu dia. Darah bersih. Ada lagi soalan? Tak ada Tak ada Boleh. Baik, susu kambing ni kalau dalam pack ni banyak sekarang ni.
Di belakang tu pun saya tengok ada. Tak apa kalau dia betul. Kan? Ekstrak susu yang betul. Cuma kalau susu kambing yang ekstrak yang betul ni dia mahal. Dia tak murah. Tapi kalau hak murah-murah tu, yang tu bimbang. Takut bukan susu kambing, perasa kambing. Kalau perasa lingkup boleh, tapi kena hak betul ya. Ada lagi soalan? Tak ada, insyaAllah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah 9.20. Tuan-tuan sanggup tunggu. Semoga jadi asbab benda ni Allah selesaikan masalah tuan-tuan. Dan bagi syurga mati boleh ucap syahadah la ilaha illallah. Saya minta maaf banyak-banyak. Kalau bahasa saya terkasak, bahasa saya menyinggung tuan-tuan, saya minta maaf awal-awal. Dan saya minta ampun daripada Allah SWT. Maka kita tangguhlah majlis kita ni dengan tasbih kafarah, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu